Kereta ni, kalau ikutkan antara kereta yang bagus lah. Tapi abang heran lah kenapa sebelum ni tak ramai yang nak beli kereta ni. Mungkin ada beberapa faktor yang membuatkan kenapa orang tak pilih model ini. Yes, ini adalah Proton S70 versi facelift ataupun MC1 minor change lah. Sekarang ni dia dah tukar daripada 3 silinder, dia dah tukar kepada 4 silinder. Yes, bagilah standard semua kan. Kalau kita tengok pesaing-pesaing sekarang ni semua dah standard dah. Tapi low spec tak ada, alamak. Dekat tepi lampu ni ada tulisan Proton tau. Tapi untuk yang ni dah tak ada lah. Lampu signal digantikan dekat bahagian dalam. Dulu tak ada Apple CarPlay, tak ada Android Auto. Tapi sekarang ni finally dia dah ada Apple CarPlay, dia dah ada Android Auto. Dan persoalan lebih penting, dengan perubahan-perubahan ni yang Proton dah buat, adakah dia boleh menarik kembali kepada sesiapa yang mungkin tak nak beli kereta ni, tiba-tiba dah jadi minat dengan kereta ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, jangan masih subscribe, bantu abang subscribe, bantu tekan lonceng, follow jugalah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, pandu laju. Jom, let's go. Yes, seperti mana abang katakan, ini adalah Proton S70 versi facelift ataupun S70 MC1 minor change. Dan apabila kita sebut facelift ataupun minor change, yes, dia cuma mengalami sedikit penambahbaikan saja, sedikit yang dia changing. Tetapi pada masa sama juga ada benda yang dia tambah baik, ada juga benda yang kita nampak macam a bit dia downgrade kan sikit dekat Proton S70 versi yang ini. Jadi untuk video kali ni, abang akan highlightkan apakah penambahbaikan yang dilakukan kepada kereta ni, termasuklah apakah benda yang dia downgrade dekat kereta ni. Dan lebih penting adalah kita nak tahu apakah punca kenapa sebelum ni S70 ni tak begitu laku keras dekat pasaran market. Kalau kau tanya pada aku, ini adalah antara kereta yang bagus dengan indikator harga dengan apa yang dia bagi saya adalah bagus tau. Tetapi itu yang menjadi persoalannya, kenapa sebelum ni tak ramai sangat nak beli kereta ini. Dan persoalan lebih penting, dengan penambahbaikan dilakukan, adakah dia boleh menarik kembali kepada sesiapa yang tak jadi beli sebelum ni untuk kembali jadi beli kereta yang ini. Dan ya, sekarang ni kita berada dekat Proton Ion Damansara, iaitu berada dekat betul-betul dekat tak jauh daripada wang utama dan sebagainya. So bagi korang yang nak beli kereta Proton ke Proton Imas, kau boleh datang ke sini. Jangan cik aku tak jual kereta, kau tak dapat diskaun kat aku, apa-apa pun datang ke bahagian sini. Dan untuk versi facelift ini, dia masih lagi kekalkan 4 pilihan varian lah, iaitu Exec, Premium, Flagship dan juga Flagship X. Yang mana kalau kau nampak ini adalah Flagship X. Macam mana kita nak tahu ini adalah Flagship X? Pertama kita tengok dari segi tu atas ada sunroof. Kalau kau nampak sunroof, itulah versi Flagship X. Yang mana untuk Proton S70 versi facelift ada beberapa penambahbaikan yang dilakukan dan juga beberapa benda yang kita nampak a bit sedikit lah dia macam nak kata downgrade, tak downgrade, tapi dia dibuang lah dan digantikan dengan benda yang lain. First kita tengok dari segi design dia terlebih dahulu. Dari segi design memang seperti lalu kau akan nampak, kau akan tak perasan ini versi facelift ke ataupun ini versi yang pre-facelift. Kecuali kalau kau nampak datangan body kit, ini kalau kau nampak body kit yang ni body kit baru dengan ada kemasan berwarna warna merah sikit ni, ini automatik kau akan tahu ini adalah versi facelift. Tetapi kalau tak ada body kit, kau takkan tahu ini adalah versi facelift ataupun versi pre-facelift. Sampailah kau kena tunduk untuk tengok dekat lampu utama, barulah kau akan perasan. Yang mana apa yang dia buat dekat bahagian sini adalah untuk lampu utama memang nampak lebih kurang sama saja macam sebelum ni. Kecuali kalau dulu lampu signal dia berada dekat atas, iaitu lampu DRL lah, iaitu 1, 2, 3. Tetapi sekarang ni lampu signal digantikan dekat bahagian dalam. Yang mana sebelum ni dalam tu adalah reflektor tau. Lampu rendah, lampu tinggi. Tetapi sekarang ni dia macam gabungkan lampu rendah, lampu tinggi pada satu lampu projector LED headlamp ni. Tetapi dia punya lampu signal berada dekat tepi tu. Tetapi kali ni dia tukar daripada LED, ditukar kepada mentol ataupun bug. Ada yang katakan dia downgrade. Tapi kalau aku nak tanya kau, adakah dia downgrade? Itu kita tak tahulah. Tetapi paling penting adalah sebenarnya dia bukanlah downgrade sangat. Tetapi sebaliknya, lampu yang ini sebenarnya diambil daripada model M Grand yang sedia ada dekat pasaran China sebenarnya. Termasuklah kalau dulu, kalau kau perasan, dekat tepi lampu ni ada tulisan Proton tau. Tapi untuk yang ni dah tak ada lah tulisan Proton dekat bahagian sini. So itulah perubahan dibuat. Termasuklah kalau dulu kan kalau lock unlock kan ada lampu berjoget-joget kan dekat bahagian depan. Termasuklah untuk yang itu pun dah tak ada dah.
Tetapi sebaliknya dekat belakang masih lagi ada. Other than that, semua masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Grill yang sama, kecuali dari segi body kit lah. Body kit yang ni adalah body kit yang baru. Kalau kau tanya aku antara body kit lama dengan body kit sekarang ni, aku lagi suka yang ini. Untuk bahagian sisi juga, sama juga. Yang ni dia ada side skirting dengan ada kemasan warna merah. Basically kalau kau tanya aku S70 ni kalau tak ada body kit pun okey juga. Tapi kalau ada body kit dia nampak lagi lengkap lah. Okay. Dan untuk bahagian tepi, kalau kita nampakkan rim masih lagi 17 inci. Tetapi kalau kau perasan kan dengan teliti, sebenarnya yang ini rim yang new design. Dia nampak sama macam pre-facelift, tapi sedikitlah changes yang dibuat dekat bahagian situ. Termasuklah untuk tayar. Tayar yang ni, kalau kau perhatikan, dulu awal-awal dulu, dia masuk, dia gunakan tayar Goodyear. Selepas itu, dia gunakan tayar jenis Kumho. Tetapi untuk kali ini, dia dah tukar kepada tayar GT. Dan kalau ikutkan antara ketiga-tiga tayar ni, of course lah, Goodyear lebih atas, lepas tu Kumho, lepas tu GT. Siapa-siapa yang pernah guna GT, tayar GT, mungkin boleh share sikit, adakah tayar ni okey ke tak okey. Tapi untuk tayar GT ni sama lah. Dia guna dekat besi low spec ke dekat high spec, semua maintain sama. Dan untuk bahagian belakang, honestly tidak ada perubahan yang dibuat, sama juga, semua masih lagi maintain sama. Lampu belakang masih lagi boleh lampu joget. Tetapi yang pelik kan depan tak ada logo Proton kan, tapi sekarang ni belakang ni ada logo Proton. Dulu depan ada logo Proton, belakang ada logo Proton, tapi sekarang ni depan dah tak ada, belakang je tinggal. So maksudnya belakang dia maintain lah. Tapi kalau tanya aku depan maintain, why not? Tak tahulah, mungkin dia nak cut cost ke, kita tak tahulah. So basically kalau kita nampak itu, memang itu dia ambil daripada China lah. So mungkin jimat kos lah kot kan. Selain daripada tu, untuk yang spoiler ni, rear spoiler ni dia lebih besar. Tapi aku tak tahu, aku nampak yang rear spoiler yang versi pre-facelift dia kecil sikit, nampak lebih comel. Tapi aku rasa macam it's like too big lah dekat bahagian sini. Dan other than that, masih lagi kekal sama. Untuk versi flagship dan juga flagship X, kita nampak dia ada lampu bar kat sini lah. Tapi untuk yang versi low spec, dia tak ada bar tengah ni. Dia potong lah dekat bahagian sini. Okay. Other than that, semua sama. Tidak ada perubahan. Ni semua sama. Tapi boot dia besar, babe. Itulah aku heran. Kenapa sebelum ni tak ada orang nak beli kereta ni sangat. So, untuk bahagian dalam, so basically dalam ni maintain sama. Semua adalah sama. Tidak ada perubahan. Panel meter, digital, fully digital, screen infotainment, floating, semua sama untuk versi yang high spec. Kecuali satu benda saja yang dia buat, iaitu dulu tak ada Apple CarPlay, tak ada Android Auto. Tapi sekarang ni, finally dia dah ada Apple CarPlay, dia dah ada Android Auto. Jenis wireless. Sekurang-kurangnya, tak kena sidai lah. Cuma itulah, minta maaf lah kepada siapa-siapa yang dah beli dulu kan. Apple CarPlay, Android Auto benda yang penting tau. Sebenarnya benda yang function. Benda yang sangat function lah. Tapi dulu tak ada kan. Kalau ada pun dulu orang terpaksa pakai dongle. Yang aftermarket punya benda tu untuk sambung benda tu. Tapi sekarang ni, originally, dia dah ada kat situ. So, this is a good news lah. Mungkin, one of the reason kot kenapa orang tak beli. Ya kot. Kan? Apple CarPlay, Android Auto tak ada. Tapi finally sekarang dah ada. Other than that, semua maintain sama. Wireless charger, kotak gear sama. Semua everything sama. Kecuali satu lagi, yang ni, berada dekat bahagian tepi. Ini macam minor je lah. Kalau kita nampak bahagian buka tingkap dan sebagainya, kalau versi pre-facelift dia macam warna gelap. Matte sikit. Tapi untuk yang ni dia ada kemasan warna chrome sikit. Basically sama je macam dekat Proton Saga yang sedia ada dekat bahagian sini. So other than that, semua masih sama lagi lah. Cuma untuk yang meter digital ni cuma ada dekat flagship dan juga flagship X je. Tetapi untuk versi yang low spec, exact dan juga premium, tak ada. Dia gunakan jenis analog. Tapi itulah Saga pun pakai digital. Yang low spec dia bagi lagi analog kan. Bumbung dia untuk versi flagship X saja yang dapat bumbung berwarna gelap. Other than that, 3 lagi spek bawah semua gunakan warna cerah. Antara warna cerah dengan warna gelap, mana aku lebih prefer? Of course, warna gelap. Nampak lagi sporty, nampak lagi balance dekat situ. Aku tak faham lah kenapa dia tak bagi kan. Dan yang ni semua masih lagi guna manual lah. Ada cuma flagship je yang ada sunroof. Okay? So apa komen korang pasal yang ni? Kau dengar tak? Apa yang beza? Ya, ini adalah antara perubahan yang paling ketara ataupun paling besar sekali dekat Proton S70 versi facelift. Apa benda? Dari segi dia punya engine. Engine masih lagi kekal sama. 1.5 liter turbo. Tetapi dulu versi pre-facelift 3 silinder. Bunyi macam lori lah. Kan? Kita bunyi tak macam kereta diesel ataupun truck pickup kan? Tetapi untuk sekarang ni dia dah tukar daripada 3 silinder, dia dah tukar kepada 4 silinder. Yes, yang ni dia datangkan dengan 4 silinder. So bunyi dia lebih senyap. Termasuklah dari segi power dia,
Yang ini adalah lebih tinggi, 181 PS, 290 Nm torque. If compare dengan pre-facelift adalah 31 PS dan juga 64 Nm torque, lagi tinggi berbanding daripada 3 silinder yang versi pre-facelift. Kiranya yang ini adalah enjin yang sama diguna pakai dekat Proton X50 yang versi facelift tu sama. So kiranya power output lebih tinggi berbanding daripada previous one. Tapi pada masa sama juga dari segi fuel consumption, Proton kata yang ini pun lagi better, 17.5 km per liter. Dan dari segi 0 to 100 pun lagi cepat. Sekarang ni cuma perlu 7.5 saat compare dengan previous one lebih 9 saat. So ada a lot of the improvement yang dilakukan dekat sini. Yang ini timing belt atau time machine? Yes, yang ini gunakan time machine. So mungkin dengan perubahan yang dia buat dekat sini, itu yang mungkin membuatkan orang kembali lihat pada kereta ni. So kita nampak sekarang ni semua dah tukar daripada 3 silinder dah tukar kepada 4 silinder. Dan ada juga tanyakan, bang, betul ke untuk S70 ni akan ada versi 1.5 liter NA? Well, buat masa ini Proton tidak ada mengesahkan apa-apa, tetapi kita yakin dan percaya diorang mungkin tengah develop, dan apabila kalau disumbatkan 1.5 liter NA yang sama macam Proton Saga, besar kemungkinan harga dia akan jauh lagi murah. So antara kalau lah dah ada 1.5 liter NA dengan 1.5 liter turbo, mana yang kau lagi prefer? Okey, dari segi safety macam mana pula bang? Okey, dari segi safety masih lagi maintain sama ADAS level 2. Tetapi untuk ADAS level 2 ni cuma ada dekat variant flagship dan juga flagship X saja. Tetapi untuk versi low spec yang Exec dan juga premium tak ada ADAS. Bagilah standard semua kan. Kalau kita tengok pesaing-pesaing sekarang ni semua dah standard dah. Tapi low spec tak ada. Alamak. Itu yang ada. Selain daripada itu, sekarang ni dulu kan ada colour hijau untuk S70 kan, tapi sekarang dah tak ada lah. Tapi kalau hijau tu yang ada dekat F50 sekarang. Tapi bagi aku kan, hijau tu pun lawa juga. Termasuklah dari segi warna merah sekarang dah tukar. Dah dulu Passion Red dah ditukar kepada Ruby Red. Bagi aku Ruby Red pun nampak lebih nice berbanding daripada Passion Red yang nampak macam ala-ala lebih kurang macam seksi sikit untuk itu lah. Surprising dia, harga dia tak naik, maintain sama. Yang mana untuk harga dia start daripada RM73,800 untuk eksekutif, RM79,800 untuk premium, RM89,800 untuk versi flagship. Manakala untuk versi flagship X pula adalah RM94,800. Sama seperti versi pre-facelift, tetapi untuk 2,000 yang terawal, Proton ada bagi rebate lah, iaitu rebate RM5,000. Kalau dibagi rebate RM5,000, benda tu jauh lagi murah. Dan persoalan lebih penting, dengan harga yang diberikan, termasuk dengan apa yang diberikan, kau rasa boleh beli ke? Baik beli. Cuba komen sikit. Jadi, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Again, terima kasih sekali lagi buat Proton Eon Damansara kerana sudi pinjamkan kereta dia untuk kita buat syuting. Bagi siapa-siapa yang nak beli kereta Proton, boleh datang ke sini. Jangan cek aku tak jual kereta. Boleh datang sini. Nak test drive pun boleh juga. Ada juga dekat bahagian sini. Tapi best thing, sini dia ada 2-in-1 lah. Dia ada Proton Imas pun ada, sebelah menyebelah je. Okay? I think sampai sini saja video kita pagi ini. Macam biasalah, ada sebarang soalan, nyatakan dekat ruangan komen bawah. And macam biasa, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantulah kita subscribe, bantu kita lonceng, follow jugalah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Palaju. Dan yes, kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.